malu. Okey. Nami nak kena pilih di antara nak main numbers ataupun nak main quality. You nak main mana? Quality. Salah. Okay. Jangan tinggalkan you punya strength. You punya strength adalah dekat numbers. Jangan tinggalkan. Pernah buat berapa kes last month? 24. Kita kekalkan 20. 4 tu nanti 4 tu kes besar. Yang ini boleh buat? Pusing? Pusing? Lepas pusing masih boleh buat 20? Saya tak payah tukar benda yang dah memang kekuatan dia. Dia kalau pakai presentation live tu 1000 orang masuk. Dia cerita tentang apa? Ready plan. Sekarang ni cerita pasal ready plan. Cuba awak seolah-olah awak tengah bercakap dengan orang dalam masa 3 minit. Okey. Live. Live ni, awak live. Okey. Boleh belajar macam mana dia buat live 3 minit, 1000 orang pendengar. TikTok Dia boleh closing 20 kes pakai idea ni. Dia TikTok hari-hari. Okey. Dipersilakan influencer kita, Nami, si pakar kuda. Okey, silakan. Basically, ready plan ni biasanya dia bawah kategori hibah. Cumanya hibah biasanya kita cuma boleh claim bila kematian ataupun sakit. Tapi dalam ready plan dia ada special benefit iaitu cash reward. So cash reward ni kita boleh claim waktu sihat. So benda sihat ni biasanya dalam mana-mana plan orang selalunya hanya claim waktu sakit dengan meninggal je lah. Tapi kalau nak claim untuk sihat memang dalam ready plan. So untuk kahwin dengan bersalin you dapat cash reward. So nanti Berapa? depends. Katakan I nak ambil, I dapat berapa? Depends kalau buat plan Mana boleh ambil ajantan? Laki tak boleh. Okey, katakanlah Mai nak ambil ready plan, dia belum kahwin lagi. No. Dia gaji 10, gaji dia 5,000 katakanlah. Macam mana nak propose pada Mai? Kalau 5,000 ambil plan yang paling tinggi lagi best lah. Sebab satu kali claim tu boleh dapat up to 9,000 satu kali claim. Kalau kahwin Mai dapat 9,000. Mai kahwin dapat 9,000 Mai. Hantaran aku tambah 1,000 je lagi. Boleh saya. Saya kentut. Tak, aku tambah lah 1,000 yang suami yang nak kahwin tu. Dah 9,000 dah dapat. Okey, berapa premium? Kalau 9,000 Mai umur baru 21, berapa? 25 okey. 5 to 600. 5 to 600. 5,600 saja premium, dapat 9,000. Ya. Aku pun nak ambil lah. Boleh claim maksimum tu 4 kali. Okey, cerita dengan Mai, apa yang boleh claim? So kalau dah pernah claim kahwin sekali, so nanti bersalin boleh claim lagi 3 kali. So kalau dah claim kahwin, so baby boleh claim lagi 3 kali ya. Mai kata dia nak anak 2 je cukup. Okey. Kahwin sekali, anak 2. Lepas tu? Sekali lagi boleh claim apa? Lagi satu tu dia akan masuk dalam cash value. Tak ada claim yang lain? Tak ada. Umrah ke tak boleh? Tak ada. Yang boleh claim apa? Kahwin. Kahwin bersalin. Kahwin, bersalin boleh. Untuk anak tak boleh claim? Tak boleh. Bersalin, anak lain pada tu? Anak kalau keguguran boleh lah. Tak, dia tak gugur, dia stable. Dia mantap. Dia stable, tak gugur dia. Dia padu, tak ada masalah tu. Okey, balik pada tadi. Dia kahwin dapat 9,000. Bersalin pertama dapat 9,000. Bersalin kedua lagi dapat 9,000 lagi. Apa yang boleh claim lagi? Tu je kahwin. Oh Mai, anak 3 Mai. 3 boleh dapat 4 kali. Gumba. Is it good? Dan yang menarik dapat premium cuma 5,600. Bagus? So apa respon? Apa respon lalu? Apa lalu dia orang tanya? Biasa dia orang tanya bila boleh claim, start umur berapa. Student boleh ambil tak? Boleh, start daripada umur 16 tahun dan ke atas. Ada juga mak-mak yang tanya untuk anak-anak. So dia orang buat untuk anak dia orang start daripada umur 16 tahun. Mbok nak kau ada anak perempuan? Tapi kecil lagi. Adik kau ada perempuan besar lah? Berapa tahun? 12. Sorry, 14. Tengok anak sendiri pun lupa. Bukan dia je, aku pun sama. Anak kecil berapa tahun dah lupa. Is it good program? So, Very good. okay, sebenarnya apa dia buat, dia identify satu produk, dia promote produk itu, dia punya features dia. Jadi balik kepada tadi, kita sambung. Mana pula makan aku ni? Okey, kita sambung. Yang ini boleh buat? Boleh.
Average premium berapa? Dua. Sebab kecil-kecil. 100. 1,500. 20 kali 1,500 berapa? 30,000 dalam tangan. Jangan tinggal. Tapi hari-hari ikan bilis letih juga. Sambal ikan bilis, goreng ikan bilis. Dia mana? Tak Kan? Kemudian masak lemak ikan bilis. Ikan bilis masak lemak agak-agak lah. Cari mana pula nak isi je. Dah semua kecil-kecil. Naklah juga ikan besar sikit. Betul tak Dayah? Amboi sibuk betul lah dia orang ni. Betul, saya setuju bos. Setuju. Apa yang kau setuju? Ikan bilis. Okey, kita sambung. Jadi kita buatlah yang besar 1, 2, 3. Contoh, jangan tunggu besar sangat, terkejut, tanjat boboy. Kita pergilah idea tadi yang RM20. RM20 beasiswa dapat 150,000 IPTS. Ini kau buatlah juga online juga. Boleh ke buat live? Kenapa tak boleh? Takut Dalam surah mana kata tak boleh? kalau bos izinkan. Boleh. You bagi tahu dah dapat tajuknya dah. dana IPTS. Saya bagi tahu, tengok saya belum buat live. Saudara-saudara, saudari-saudari semua sekalian, sekarang ini budak-budak dah semakin pandai. Maka competition very high. Orang Indonesia kompetisi. Saya dah lama Ya. dah teringin nak buat benda. Saya nak tanya, anak awak adakah boleh jamin dapat straight A macam ada orang-orang ni? Dia kata mak dia saya pun tak straight A. Tapi zaman dulu tak straight A pun dapat UiTM di hatiku. Ke depan tak jamin. Tadi saya bagi tahu anak dia 7A tak dapat jadi lawyer. Ya, tak dapat nak jadi lawyer. Maka dia boleh masuk Brickfield BAC. Brickfield Academy College. Dia. Betul Di sana you ada 150,000, dapat tak nanti anak tu jadi lawyer? Sebab dia hanya ketepikan 20 sen. Betul ya? Berapa 20 sen? 200. 20 ringgit sehari. Berapa? 7,200 satu tahun. Closing satu. Boleh? Boleh ya? Boleh. Boleh? Boleh. Kemudian jumpa lagi seorang. Ya, sebab kita ni nak jual, yang ini kali 2. Berapa? 14,400. Ini kita nak campur ni. Kemudian ada 2 pula lagi. Ada tak kawan-kawan berniaga? Ada. Kita pakailah idea 50 sen pula. Tadi kita kata 50 sen dapat 500,000. Jumpa orang berniaga online. Cakap dengan you berniaga online bagus, tapi you ada potong EPF tak? Tak potong. Kita cakap dengan dia, saya cukup bersyukur ada saya jumpa dengan orang yang tidak akan tua-tua. Hanya orang tua saja tawakal Allah, maka tak perlu simpan RM50 saja. Ya. Kalau dia punya collection dia macam dia tadi 3,000 satu hari collection, banyak ke 50 sen, RM50? Tak banyak. Kalau jatuh pun tak perasan. Betul? Mari kita buat drama sikit. 3,000 collection. Ya, 3,000. Katakanlah 3,000 RM50. 3,000 plus RM50. Collection satu hari. Kalau saya ambil 3,000 ni ada rasa tak? Rasa? Daripada RM3,050 terasa lah air mana gaji aku bulan ni. Betul? Saya pergi Langkawi, hari tu ada orang dia swipe pakai apa benda tu? Yang tu lah, tekan-tekan tu swipe tu, dia nak masuk tapi duit je tak ada. Jenuh pula dia pergi cari mana pula pelancong ni aku punya untung dia 200 tak dapat. Dia swipe, dia bunyi macam tap macam masuk, tapi dia sadar situ tengok tak ada duitnya. Insufficient transaction. Always happen. Pandai dia orang tipu, tak macam mana cara dia buat. Balik kepada ni tadi, 3,000 terasa betul? RM50 terasa tak? Tak. Duit rasa je pegang. Duit tak rasa bagi I pegang. I buat magic. I pegang duit RM50, I terbalikkan dia jadi RM500,000. RM50 ni dia akan jadi RM500,000. Bagus ke bagus sangat? Bagus lah. Sebelah.
Selalu kena duduk sebelah pelanggan sebab kita tak nak offend dia. RM50 banyak tu. RM50 banyak tu. Kalau dia tu sebelah dia. RM50 dapat RM500,000. Siapa yang dapat? Saya. Untung ke rugi? Untung. Saya punya kerja apa? Saya ni kerani akaun tolong isi borang je. Tolong key in dalam you punya iPad je. Siapa dapat RM500,000? Saya. Boleh tak bagi I 10% RM50,000? Boleh. Hei, mana boleh? Oh, RM500,000 nak. Bagi aku 10% tak nak. Betul ya? Okey, bagi aku RM50. Kadang-kadang dia punya logo bagi RM50. Mana cukup? Dia bayar 1 bulan RM1,500. Kena bayar 2 bulan RM3,000 deposit. Dia kata main ambil rumah. Cash dia banyak kat rumah. Closing ya. Boleh? Yang ini buat 2 kes. Berapa ni? 18,000 kali 2. Berapa? RM36,000. Cuba kita campur. 36 campur 14 campur ber 30 berapa? RM80,000. Ha? 80. Kali dengan 6 bulan, 5 bulan. 5 RM400,000. Bulan 5, bulan 6 tahun ni Nami masuk kelas. Korang belum nanti lagi ke? One flag untuk Nami. Jom. Nampak? Jadi kecil-kecil kita buat. Kecil-kecil itu kita cari. Itu besar Sunduri. mari. Pusat kita buat live. Nampak? Dah cakap dah hari tu. Dah macam ni nak kerja lagi? Ha? Kerja tu apa? Kerja tu apa? Tak, bos tak cakap saya kerja tu apa. Ya, kerja tu apa? Kau tanya orang yang bekerja, semua menyesal suruh hidup bekerja. Ya, dia gaduh dengan bini dia pun kita nak kena marah. Ya. Ya, saya ingatkan GM tak kena, GM pun kena angkat Datuk Azlan Hashim punya beg